So matahari telah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, apa kabar? Harap-harap semua sahabat gembira di samping keluarga. So hari ini saya berada di depan Sapura, sahabat. So kita cuba di sini aja, depan Sapura. So lama dah tak kemari. Tengoklah kalau ada rezeki nanti, alhamdulillah lah. Kalau tak ada rezeki kita balik. So saya datang ni pun waktu petang, waktu air pasang. Kita tunggu segurut sekejap, kemudian tak ada, kita balik lah ya sahabat. Okey, pada sahabat-sahabat, harap menonton penuh gembira dan juga penuh ceria selalu di samping keluarga. Okey sahabat, kita teruskan acara memancing saya ni hari ni dengan mem saya. Okey, dah set up dah. So mem saya tengah memancing. Dia dah tak sabar lah. Tu dia. Mana ke dia pun dia dah tak sabar memancing terus di depan Sapura. Okey. Tu dia. Baru nampak dia punya ni lah. Tengah memancing. So kita tengoklah kalau ada rezeki. Okey sahabat. Tanya. Okey, kita tengok apa yang kena. Cahaya. Hui. Apa yang dia dapat ni? Kenapa tu? Nampak melengkung ni tu. Dah nak gerut-gerut. Okey, lanjut. Tengok apa yang kena. Kita tengok. Apakah ia batu yang naik? Oh, alhamdulillah. Gerut-gerut. Tu dia, gerut-gerut. Alhamdulillah. Lanjut. Apa yang kena, kita tengok apa yang kena. Gerut-gerut lagi kot. Alhamdulillah, tu dia sahabat. Tanda. Okey. Tu dia. Tanda. Alhamdulillah. Lanjut. Okey. Kita baling. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kena buat begini. Okey. Lanjut. Cuba kena. Gerut kot. Alhamdulillah. So matahari telah turun. Dah malam dah sahabat. Mancing sampai malam. Sambung balik. Ikan apa tu? Tak ada ni. Oh, ikan
tanda tadi. Oh, tu dia ikon tanda. Okey, lanjut. Okey, sahabat. Strike off kamera tadi tak dan nak tangkap dalam gelap. Okey, dapatlah seekor lagi ikan tanda ini tanda anak jenuh. Okey. Alhamdulillah lah sahabat. Lanjut. Sahabat, kita tunggu. Nampak gayanya tak ada satu-satu pun yang nyagut. Tak ada pun. Tunggu. So kalau tak ada nanti kita balik. Okey. Okey sahabat. Okey, kita dah selesai memancing. Daripada pukul 6 tadi kita memancing sampailah dah pukul 8 ni. So kita pun nak tamatkan lah acara mancing kita ni. Jadi adalah rezeki kita untuk bawa balik. Adalah ikan tanda 2-3 ekor, kemudian ikan belukang besar lah kita bawa balik lah, nanti kita buat kari. Okey sahabat. Di depan Sapura ni waktu malam memang cantik lah pemandangan ni lah. Lampu terang benderang. So di sini kalau kita mancing terang aja waktu malam. Ramai juga orang mancing, tapi hari ni tak ada nampaknya. So saya aja. So kita nak balik lah sahabat. Dapat rezeki sikit, alhamdulillah lah. Jadi jangan lupa sahabat, subscribe, like dan share serta beri komen yang bernas untuk video saya. Okey sahabat, kita temu lagi di lain video. Nanti kita tunjukkan hasilnya selepas ni kepada sahabat-sahabat ya. Okey, harap sahabat terhibur semua. Dan salam hormat dari saya, Zaini Zain Fishing. Assalamualaikum sahabat, inilah hasilnya yang kita dapat pada hari ini. Alhamdulillah, ada juga rezeki untuk kita bawa balik. Tu dia, belukang seekor besar, nanti kita buat kari. Yang lain tu ada je jenah dengan geruk-geruk lah. Okey sahabat, inilah rezekinya. Okey, nanti kita bertemu lagi di lain video. Jangan lupa subscribe, like dan share serta beri komen. Okey sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jeng jeng jeng.